Ada macam-macam jenis honing rod, kadang-kadang pening kepala nak pilih. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda perbezaan setiap jenis honing rod. Yang pertama sekali, panjang honing rod. Yang ini 8 inci, 10 inci, 12 inci. Ada juga yang 14 inci. So biasanya kalau kita punya pisau 8 inci, kita nak kena pakai honing rod yang lebih panjang sebanyak 2 inci. So honing rod yang sesuai ialah 10 inci. Perbezaan yang kedua ialah bentuk rod. Ada yang bentuk oval atau bentuk bujur dan ada yang bentuk bulat. Honing rod jenis oval ni harganya lebih mahal daripada honing rod yang bulat. Sebabnya lebih banyak material yang perlu digunakan untuk buat honing rod oval ni. Kebaikan honing rod oval ni, dia lebih cepat berkesan sebab surface atau permukaan yang kena pada pisau lebih besar. Jadi dia lebih cepat berkesan berbanding honing rod yang bulat. Perbezaan yang ketiga ialah kualiti pada handle atau pemegang honing rod. Yang ini handle dari plastik, dia murah je harga dia. Dan yang lebih mahal sikit, handle dia lebih berkualiti dan dia biasa menggunakan finger guard daripada keluli macam ni. Dan dia lebih berat, lebih sedap. Okey, yang keempat ialah jenis cut honing rod ni. Dia ada yang halus, ada yang lebih kasar sedikit. Kita boleh nampak perbezaannya. Kalau jenis yang macam ni, kita panggil medium cut. Yang ini ialah super fine cut. Dia lebih halus. Yang ini untuk kerja finishing. Biasanya yang lebih halus, jenis fine cut atau super fine cut, harganya lebih mahal lagi. Yang kelima, bezanya yang ni ialah honing rod yang biasa dan yang ini honing rod menggunakan black steel. Black steel ni dia tidak akan berkarat dan dia tahan lebih lama lagi daripada jenis honing rod biasa.